Worth it or not, Azzaro Most Wanted. So, bau dia korang akan dapat satu bauan perfume yang lebih ke arah bau warm spicy, sweet caramel and woody scent. Yang mana CH projection adalah above average dan longevity 7 ke 8 jam ke atas. Yang mana perfume ini sangat swipe untuk digunakan untuk any kind of occasion sekalipun, walaupun untuk anda tengah bekerja, walaupun untuk digunakan sewaktu berdating ataupun waktu event. So, harga dia pun boleh tahan keras juga guys. Yang mana di dalam Zindor kita ada Most Wanted punya dupe iaitu adalah Most Hun. Yang mana harga dia tak cecah pun ratusan ringgit, ribuan ringgit, tetapi hanya dengan RM60 sahaja guys. Yang mana perfume Most Hun bau dia hampir sama dengan perfume OG iaitu Most Wanted, iaitu 80% similarity dia. So tunggu apa lagi? Semua orang dah try Zindor Most Hun kita. Yang mana kalau korang nak tahu lebih lanjut, tak percaya, korang boleh tanya live host kita sekarang.